Tun Dr. Mahathir Mohamad berpendapat bahawa PAS memilih untuk tidak mengumumkan calon Perdana Menteri mewakili parti itu kerana menyedari kedudukannya yang belum cukup kuat untuk membentuk kerajaan sendiri. Menurut bekas Perdana Menteri itu, PAS memahami bahawa mereka sukar memenangi jumlah kerusi yang mencukupi untuk menguasai Putrajaya tanpa sokongan lebih luas, khususnya di luar kawasan tradisi mereka di Pantai Timur. Bercakap kepada FMT, Mahathir menjelaskan bahawa langkah menamakan calon Perdana Menteri terlalu awal boleh menyukarkan PAS untuk menarik sokongan daripada pengundi di negeri-negeri lain. Dalam pada itu, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Tan Sri Anwar Musa melalui satu hantaran di Facebook menegaskan bahawa keutamaan parti kini ialah memperkukuh perpaduan politik orang Melayu dan umat Islam, bukannya memperdebatkan soal siapa yang bakal menjadi Perdana Menteri. Beliau turut menyatakan penghormatan terhadap pandangan Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai sebab PAS belum menamakan calon berkenaan. Kita ambil perhatian pandangan Tun M dan kita hormati pandangan beliau. Apapun keutamaan PAS adalah untuk menyatupadukan kekuatan politik orang Melayu dan umat Islam agar kita boleh memimpin masyarakat berbilang bangsa yang berteraskan Islam sebagai kelompok terbesar dan mampu memimpin, katanya. Menurut Anwar lagi, tiada guna kita berpolemik calon PM jika kita tiada kekuatan. Apalagi jika isu itu menambah kegawatan dan perpecahan. Perlembagaan negara telah menetapkan siapa bakal PM, iaitu seorang ahli dewan yang pada hemat Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, yang di Pertuan Agong mempunyai sokongan majoriti ahli dewan rakyat. Beliau menambah, bila tiba masanya jika ada seseorang dari PAS yang menepati syarat tersebut serta dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka dialah bakal menjadi Perdana Menteri. Sekarang belum masanya untuk mendahulukan perkara tersebut. Keutamaan sekarang ialah membina kekuatan dengan mengutamakan penyatuan dan muafakat. Insya-Allah. Anwar turut menegaskan bahawa PAS sentiasa bersikap terbuka dan sederhana dalam soal jawatan serta pangkat. Jawatan itu satu amanah yang berat. Tak usahlah berebut-rebut sehingga kita sanggup bercerai-berai, ujarnya.